Okey, okey Rudy. Ah, memandangkan tanya pasal Abid Noh kan. Makam Abid Noh. Okey, dah terlanjur ni aku buat VTT. Aku akan tinggalkan ilmu yang bermanfaat dekat mana, dekat social media. Okey. Okey, pasal Abid Noh ni kan. Dulu time aku injet kan, main bola, selalu pergi sana Abid Noh. Lepas hantar orang rumah aku pergi kerja dekat mana, dekat Shenton Way kan. Lepas tu aku naik kereta terus pergi Abid Noh. Itu jam aku anak baru satu dah aku. Tapi sebelum ada anak pun aku selalu pergi sana. Bapa aku ajak. Okey, kisah ni pasal Abid Noh. Semua negeri dengar ni apa ni TikTok live kan. Jadi semua tahu. Abang Nordin nak kasi semua tahu. Kalau korang pergi makam Abid Noh, pergi beli buku sejarah Abid Noh. Ada jual buku, jumpa kawan Abang Nordin dekat sana. Nama dia Haji Khalid. Dia pun dulu belajar dengan TM Fauzi, almarhum Al-Fadil Tengku Muhammad Fauzi. Sekarang dia jaga makam tu. Aku lah pergi sana salah salah aku cari dia. Kadang-kadang aku bilang aku nak bunga bawa balik ambil barokah, dia kasih je. Dulu siapa jaga tau. Dulu time Abang Nordin muda-muda, lepas hantar orang rumah Abang Nordin kerja dekat Shenton Way, Abang Nordin kat singgah makam Abid Noh, selalu duduk kat situ. Kadang-kadang pagi semayang Zohor, semayang Asar, Abang Nordin balik. Sebab petang dia tutup lah. Duduk situ, makan situ. Kadang-kadang orang ada apa ni, ada bernazar kan, selalu orang banyak kasih nasi berani lah kat situ. Makam, hantar pisang, ada orang bernazar kasih orang makan lah kan. Sebab tu rezeki Abid Noh ni dia tak putus daripada dulu sampai sekarang. Macam hari ni Jumaat hari ni, hari berapa? 20 hari bulan 06 2025. Ini kira video baru lah. Kalau lepas semayang, diorang mesti lepas tu diorang susun, diorang line up, diorang line up, diorang ambil seorang satu bungkus nasi berani. Nampak karamah dia macam mana? Sebab tu Abang Nordin nak cakap ni untuk anak-anak muda kan. Korang pun mesti pergi belajar tasawuf, percaya karamah-karamah para wali-wali. Tak kira lah anak muda siapa. Abang Nordin tak ada kaitkan siapa-siapa anak muda. Sebab Abang Nordin nak tinggalkan ilmu yang bermanfaat ni di sosial media. Jadi anak-anak muda, cucu-cucu Abang Nordin akan datang, cucu korang semua akan tahu sejarah Abid Noh, wali number 1 at Singapore. Selalu dia aku duduk kat situ. Okey, semua dengar. Dulu siapa jaga tau? Dulu almarhum Abid Hasan. Nama Abid Hasan juga, Al-Fatihah. Dengan lagi satu, korang tahu tak yang kaki kodong tu? Siapa nama dia? Basir. Haji Basir. Dia daripada Johor. Kadang-kadang dia duduk situ, dia jaga. Sebab kadang-kadang Abang duduk sana, Abang Nordin akan tukar apa tau, pilih bunga-bunga yang dah mati semua kan, tukar bunga-bunga baru kat makam Abid Noh. Kadang-kadang lampu bol Abid Noh rosak, Abang Nordin beli, tukarkan. Abang Nordin rajin duduk kat makam. Duduk kat makam dah macam orang jumpa Habib. Para wali-wali Allah daripada Indonesia, Habib-habib, banyak Abang Nordin jumpa. Lagi satu yang Abang Nordin share dengan korang ni kan, ni benar-benar terjadi. Abid Hasan cerita Abang Nordin. Jadi korang tak tahu, satu je Abang Nordin kasih. Satu hari tu, tengah hari tu dia dengan terlelap. Dia terlelap. Okey, semua dengar. Kali dia buka mata, ada 5 lotang beb. Cocok sini, cocok sini, cocok sini. Macam-macam badan semua cocok lah. Dengan pegang pedang tau. Parang, pedang ke parang tak tahulah. Dengan satu penjaga dia. Okey, dengar dia beri karamah Abid Noh. Satu, Abang Nordin banyak cerita karamah Abang Nordin dapat cerita daripada makam tu. Tapi Abang Nordin tak ada cerita. Orang nak tahu sendiri, kat sana ada jual buku Abid Noh, karamah dia semasa dia hidup sampai dia wafat. Sebab tu kita punya
kita punya ulama-ulama ni kan, Allah angkat jadi wali-wali Allah. Itulah peninggalan Nabi Muhammad SAW, para anbiya, wali-wali Allah. Kalau para wali-wali, kalau para nabi pula kan, dia punya kelebihan Allah kasih mujizat. Macam Nabi kita boleh belah bulan, boleh mi'raj kan. Mi'raj yang Nabi-Nabi ada boleh belah laut. Macam-macam lah mujizat dorang. Nabi punya zaman mujizat. Sebab tu dekat sana ada mana dia punya kawan Haji Khalid, dia pun belajar dengan Ustaz Fauzi. Korang jumpa dia, korang pergi beli buku Sejarah Abid Noh. Okey, sambung. Habis tu Loktan cucuk sini dengan parang tau. Abid Noh terlelap, dia bangun. Yang jaga kaki korang tu Basir nama dia, Haji Basir. Kali dia terbangun lah, dia bangun, tahu Rudi dia bangun. Dia terperanjat. Apa mau dia cakap? Tengah terperanjat babe, 5 lotang babe, dengan penjaga dia. Siapa tak peranjat babe, dengan muka, dengan dia pergi tanjak semua kan. Dia bilang apa? Jumpa latuk. Nampak? Diorang pergi lotang, diorang pergi latuk, jumpa latuk. Sebab apa tau? Dulu dekat bawah tu, dekat bawah makam Abid Noh ada temple Cina. Tapi yang lotang ni bukan from the temple lain tempat. Datang situ.